Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah kursus Dr. Muhammad Faiz bin Nur Azman Amrullah serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tajuk afasia dan jenis-jenisnya bagi kursus BML 3033 Psikolinguistik. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kumpulan 10 terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Muhammad Syahrul bin Awang, Damia Darwisha binti Zubir, Dirsi Anagdini dan Kristina Aune binti Muhammad. Pencerahan bahasa yang merujuk kepada keadaan di mana seseorang yang mengalami kesukaran atau kecacatan dalam memahami atau menggunakan bahasa sama ada secara lisan ataupun bertulis. Afasia ialah gangguan bahasa yang berlaku akibat kerosakan pada bahagian otak yang mengawal pertuturan dan pemahaman bahasa. Seseorang yang mengalami afasia biasanya sukar untuk bercakap, menulis, membaca atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain walaupun minda dan keupayaannya mungkin masih baik. Afasia selalunya terjadi disebabkan kerosakan atau gangguan pada bahagian otak yang mengawal bahasa, biasanya di hemisfera kiri. Kerosakan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bercakap, memahami percakapan, membaca ataupun menulis. Salah satu puncanya iaitu strok. Punca yang paling biasa iaitu apabila salur darah ke otak tersumbat atau pecah sehingga sel otak yang mengawal bahasa mati atau rosak. Yang kedua iaitu kecederaan kepala berat. Biasanya kecederaan akibat kemalangan jalan raya atau kejatuhan yang merosakkan kawasan bahasa otak. Dan yang ketiga iaitu tumor otak jangkitan dan abses otak, iaitu tumor atau jangkitan di kawasan bahasa boleh menekankan atau merosakkan sel-sel otak sehingga menyebabkan berlaku afasia. Antara bahagian terlibat pada afasia iaitu hemisfera otak kiri iaitu kawasan khusus yang mengawal fungsi bahasa. Area yang pertama iaitu area Broca iaitu lobus frontal kiri yang mengawal pengeluaran bahasa iaitu bercakap dan menulis. Kerosakan di sini menyebabkan afasia ekspresif, orang yang suka bercakap lancar tetapi masih boleh memahami. Yang kedua iaitu area Wernicke, lobus temporal kiri yang mengawal pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Kerosakan di sini menyebabkan afasia reseptif, orang yang bercakap lancar tetapi tidak bermakna dan sukar untuk memahami orang lain. Saya akan menerangkan dua jenis afasia iaitu afasia Broca dan afasia Wernicke. Afasia Broca berlaku akibat kerosakan pada kawasan Broca di lobus frontal kiri. Pesakit afasia Broca ini selalu mengalami kesukaran untuk bertutur dengan lancar. Pertuturan mereka biasanya pendek, tidak lengkap dan kurang gramatis. Namun, pesakit ini masih dapat memahami percakapan orang lain dengan baik serta menyedari kesalahan sendiri. Sebagai contoh, ayat "saya tidak sihat sebab kepala saya pening sejak pagi" mungkin akan diucapkan sebagai "tak sihat, kepala pening pagi". Seterusnya, afasia Wernicke. Afasia Wernicke berlaku akibat kerosakan pada kawasan Wernicke di lobus temporal kiri. Bagi situasi ini, pesakit ini boleh bercakap dengan lancar tetapi tuturan mereka sukar difahami dan tidak bermakna. Mereka juga mengalami kesukaran memahami percakapan orang lain serta tidak menyedari kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh, ayat "semalam saya terjatuh di bilik air dan mengalami kecederaan" mungkin akan diucapkan sebagai "semalam saya warna jatuh dengan bunyi air yang bercakap". Baiklah, seterusnya ialah afasia global. Cirinya yang pertama ialah ketidakupayaan berkomunikasi secara verbal, yang mana pesakit hampir tidak boleh bercakap ataupun hanya mampu mengeluarkan bunyi atau perkataan yang sama berulang kali. Kedua ialah kelemahan pemahaman yang teruk, yang mana pesakit ini suka memahami apa yang dikatakan oleh orang lain walaupun untuk arahan yang sangat mudah. Kedua, masalah membaca dan menulis, yang mana kebolehan untuk mengenal huruf, membaca ayat, menulis nama sendiri biasanya akan hilang. Ketiga adalah komunikasi non-verbal, yang mana walaupun tidak boleh bercakap, pesakit selalunya masih boleh menggunakan isyarat, bahasa isyarat atau nada suara untuk menunjukkan emosi. Contohnya, kalau doktor bertanya, "Encik rasa sakit di bahagian mana?" Jadi respon pesakit ni akan boleh respon ba, tak, yang mana pesakit ni hanya mampu mengulang satu suku kata atau perkataan yang sama untuk menjawab semua soalan yang ditujukan kepadanya.
Baiklah, seterusnya ialah afasia anomi, yang mana ciri yang pertama ialah kefasihan, yang mana pesakit boleh bercakap dengan lancar, menggunakan tata bahasa yang betul tetapi sering terhenti untuk mencari perkataan. Kedua ialah pemahaman, yang mana mereka memahami perbualan orang lain dengan sangat baik, boleh membaca tanpa ada masalah yang serius. Kedua ialah bercakap berputar-putar. Disebabkan mereka gagal menyebut nama ataupun benda, mereka akan menerangkan fungsi atau rupa tersebut. Kedua ialah pengulangan, yang mana mereka mampu mengulang ayat yang digari dengan sangat baik. Contoh situasi, ingin meminta pen. Contoh respon pesakit ni, boleh tak tolong bagi saya benda tu? Alah, benda yang kita boleh guna tulis tu. Jadi, ni menerangkan bahawa mereka gagal menerangkan fungsi kerana gagal untuk menyebut perkataan yang menunjukkan pen. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan afasia terhadap kehidupan pesakit. Pertama, ialah kesan terhadap komunikasi. Individu yang mengalami afasia sering menghadapi kesukaran untuk bertutur dengan lancar. Mereka mungkin bercakap dalam ayat yang pendek atau tidak lengkap, menggunakan perkataan yang kurang tepat atau mengalami kesukaran untuk mencari perkataan yang ingin diucapkan. Keadaan ini dipanggil sebagai anomia. Yang kedua ialah kesan emosi dan psikologi. Disebabkan kesukaran untuk berkomunikasi, ramai pesakit berasa kecewa, terasing dan sukar meluahkan perasaan mereka. Malah, ada yang berisiko mengalami kemurungan kerana hubungan sosial mereka semakin terbatas. Selain itu, afasia juga memberi kesan sosial. Pesakit cenderung mengelakkan perbualan atau aktiviti bersama orang lain kerana mereka bimbang tidak dapat menyampaikan apa yang ingin diperkatakan atau takut disalahfahami. Dan akhir sekali ialah kesan akademik. Bagi kanak-kanak atau pelajar yang mengalami afasia, mereka mungkin menghadapi kesukaran memahami arahan, membaca, menulis dan mengikuti proses pembelajaran. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran jika tidak diberikan sokongan yang sewajarnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rawatan bagi afasia. Rawatan yang paling utama ialah terapi pertuturan dan bahasa. Terapi ini dijalankan oleh ahli terapi pertuturan untuk membantu pesakit meningkatkan keupayaan bercakap, memahami pertuturan orang lain, serta memperbaiki kemahiran membaca dan menulis secara berperingkat. Selain itu, pesakit juga boleh menggunakan latihan komunikasi alternatif. Contohnya, mereka boleh berkomunikasi melalui isyarat tangan, gambar atau menggunakan aplikasi khas seperti Prolog to Go. Kaedah ini membantu pesakit menyampaikan mesej dengan lebih mudah walaupun mereka sukar untuk bertutur. Seterusnya ialah sokongan daripada keluarga. Ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pemulihan. Mereka perlu sentiasa bersabar, memberi semangat dan menggunakan bahasa yang mudah serta jelas supaya pesakit lebih mudah memahami dan memberi respon. Dan akhir sekali ialah rawatan perubatan. Rawatan ini bergantung kepada punca afasia seperti stroke atau kecederaan otak. Pesakit mungkin memerlukan ubat-ubatan dan menjalani program pemulihan neurologi bagi membantu memulihkan fungsi otak dan meningkatkan keupayaan komunikasi mereka. Sebagai penutup, afasia merupakan gangguan bahasa yang bukan sahaja menjejaskan komunikasi, malah turut memberi kesan kepada emosi, hubungan sosial dan juga prestasi akademik seseorang. Walaupun terdapat pelbagai jenis afasia dengan ciri-ciri yang berbeza, pesakit masih mempunyai peluang untuk meningkatkan kualiti hidup melalui rawatan yang konsisten, terapi pertuturan, penggunaan kaedah komunikasi alternatif, serta sokongan daripada keluarga dan masyarakat. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah lebih peka dan memahami keadaan mereka agar pesakit afasia tidak dipinggirkan, sebaliknya diberikan sokongan yang sewajarnya untuk terus menjalani kehidupan dengan lebih yakin dan bermakna.